Apa itu ilmu Makki dan Madani? Ilmu Makki dan Madani adalah dua cabang ilmu dalam ulumul Quran yang mempelajari perbezaan antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah Makki dan di Madinah Madani. Perbezaan ini tidak hanya berdasarkan tempat turunnya tetapi juga mencakup perbezaan dalam gaya bahasa, tema dan konteks sosial. Ayat Makki, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baik yang diturunkan di Mekah maupun di sekitarnya seperti Mina dan Arafah. Ayat Madani, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baik yang diturunkan di Madinah maupun sekitarnya seperti Uhud dan Quba. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perbezaan di antara ilmu Makki dan Madani. Secara ringkas, ilmu Makki dan Madani merujuk pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan tempat atau masa turunnya wahyu. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, manakala ayat Madinah atau ayat Madaniyah pula ialah ayat yang diturunkan selepas hijrah. Dari segi kandungan, ayat Makki lebih banyak menekankan kepada tauhid, keimanan dan hari akhirat serta kisah-kisah para nabi untuk memperkukuhkan iman umat Islam ketika zaman awal dakwah yang penuh cabaran. Ia juga bersifat pendek, puitis dan menyentuh perasaan kerana masyarakat Quraisy ketika itu lebih terkesan dengan gaya bahasa yang indah. Sebaliknya, ayat-ayat Madani memberi tumpuan kepada hukum hakam, syariah, hubungan antara kaum muslimin dan muslimah, serta membentuk struktur sosial dan politik masyarakat Islam yang baru terbina di Madinah. Gaya bahasanya pula lebih panjang dan bersifat perincian hukum serta pentadbiran. Dengan memahami ilmu Makki dan Madani, kita bukan sahaja dapat mengetahui konteks penurunan ayat, tetapi juga dapat mengalihkan hikmah di sebalik perbezaan pendakwatan dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW mengikut keperluan zaman dan masyarakat. Maka ilmu ini sangatlah penting untuk membantu kita memahami tafsir Al-Quran secara lebih mendalam dan tersusun. Terdapat beberapa faedah mempelajari ilmu Makki dan Madani. Yang pertama, dapat mengetahui dan membezakan antara ayat nasih dan mansuh. Sebagai contoh, dalam ayat berkenaan dengan iddah, di mana iddah perempuan pada awalnya ditetapkan 1 tahun penuh dan diperbaharui menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah perundangan Islam serta perkembangan Al-Quran itu sendiri. Misalnya, pada peringkat awal ayat Al-Quran diturunkan di Mekah, ia lebih tertumpu kepada pembinaan iman, tauhid dan keteguhan hati umat Islam. Di sini, kita dapat tahu bahawa hukum hakam ketika itu belum diperincikan kerana masyarakat belum bersedia melaksanakannya. Setelah berhijrah ke Madinah, barulah hukum hakam mula diperincikan secara menyeluruh, seperti hukum munakahat, jenayat dan sebagainya. Yang ketiga pula, dapat menambah keyakinan serta mengukuh pegangan kita tentang keaslian Al-Quran dan kesuciannya. Contohnya, dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Ayat ini menegaskan bahawa Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan menjamin keasliannya dari perubahan atau penyimpangan, yang menjadi bukti nyata yang menguatkan keyakinan kita terhadap kesucian dan keasliannya. Kesimpulannya, ilmu Makki dan Madani merupakan salah satu cabang penting dalam ulumul Quran yang membantu memahami Al-Quran dari sudut waktu, tempat, gaya bahasa, tema serta konteks sosial yang turunnya ayat-ayat. Pembahagian ini bukan semata-mata geografi tetapi lebih kepada fasa-fasa dakwah Nabi Muhammad sebelum dan selepas hijrah dalam kehidupannya. Perbezaan antara ayat Makki dan Madani dari aspek gaya bahasa, tema, kandungan dan sasaran pendengar membuktikan bahawa Al-Quran diturunkan secara berperingkat sesuai dengan keperluan masyarakat pada zamannya.
Ini menunjukkan kebijaksanaan wahyu dalam mendidik umat secara beransur-ansur dan berstrategi.